merubah niat dari sholat sendiri menjadi imam tidak ada masalah di dalam fikih ya. Rasulullah SAW pada mulanya beliau sholat sendirian, tetapi ketika beliau diikuti oleh para sahabatnya, tentu beliau berubah niatnya menjadi imam. Dengan itu para ulama rahimahumullah, tidak ada masalah seseorang merubah niatnya di tengah sholat. Yang tadinya dia makmum atau yang tadinya dia sholat sendirian, jadi dia berniat menjadi imam. Dan ini sering kita jumpai mungkin dalam keseharian kita. Salah satu contohnya umpamanya seseorang masbuk, kemudian dia sholat menyempurnakan yang dia tertinggal. Setelah imamnya salam, tentu kita menyempurnakan ya kan. Kemudian datang orang yang sholat ingin bergabung dengan kita, menjadi imam ingin menjadikan kita sebagai imam. Bagaimana hukumnya? Jawaz, tidak ada masalah. Merubah niat di tengah-tengah sholat. Rasulullah SAW ketika beliau sholat di dalam kamar, di dalam masjidnya yang beliau buat, beliau tidak mengingkari para sahabatnya yang sholat mengikuti beliau. Yang awalnya beliau sholat munfarid, sholat sendirian, beliau mengubah niatnya menjadi imam ya.